Pagi tadi, okay, bila Tun M datang sini bersama-sama PRK kali ini, PRK kali ini merupakan akan menjadi satu titik perubahan. Satu titik perubahan gabungan pakatan pembangkang yang bukan sekadar daripada DAP, PKR, Amanah, tetapi daripada semua NGO yang inginkan perubahan. Hari ini masalah kita bukan berhadapan dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sahaja, tapi Barisan Nasional juga ahli-ahlinya sebahagiannya bersama dengan kita. Ahli UMNO juga sebahagiannya bersama dengan kita pada kali ini, pada pilihan raya kecil kali ini. Tadi gabungan ketua-ketua cawangan UMNO berjumpa dengan kita. Dia kata kami bersama dengan Pakatan Harapan untuk menumbangkan kerajaan hari ini yang korup. Hari ini seluruh Malaysia bersama dengan kita. Saya ulang lagi, kita bukan sekadar DAP, PKR, Amanah, bukan sekadar Pakatan Harapan, tetapi juga kawan-kawan kita daripada PAS yang menyembunyikan diri dia akan mengundi kita, akan menyokong kita. Kawan-kawan kita daripada UMNO yang kecewa dengan salah tanda urus pada hari ini juga bersama dengan kita. Masalahnya ialah keputusannya akhirnya berada pada tuan-tuan dan puan-puan. Mereka boleh bagi sokongan, mereka boleh bagi kempen, tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak mengundi kita, kita tidak ke mana. Kerana itu undi tuan-tuan dan puan-puan di sini mewakili seluruh rakyat Malaysia yang inginkan kedamaian, seluruh rakyat Malaysia yang inginkan kebenaran, seluruh rakyat Malaysia yang ingin mentadbir urus yang baik. Tangan tuan-tuan dan puan-puan bukan mewakili diri tuan-tuan dan puan-puan sahaja, mewakili seluruh kawan-kawan kita yang di luar sana, mewakili generasi yang akan datang. Perubahan bermula di Parlimen Sungai Besar. Hari ini kalau kita berjaya menumbang kerajaan Barisan Nasional, kawan-kawan kita di luar sana akan bersama-sama dengan kita untuk menumbang kerajaan Barisan Nasional di seluruhnya, di seluruh daripada Johor sampai ke Perlis, Sabah dan Sarawak. Jadi kita memulakan titik permulaan, insya-Allah. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersungguh-sungguh memberi undi kepada kita Pakatan Harapan. Amanah di nombor 3 dalam kertas undi itu nanti. Pertama PAS, kedua Barisan Nasional, ketiga Amanah. Senang, jangan pandang yang atas, pandang bawah sekali, undi kita. Boleh semua? Boleh. Ajak kawan-kawan, ajak mak ayah, ajak semua adik-beradik yang duduk di luar balik ke sini. Tak ada duit, minta kad YB Angswili. Jangan minta kat saya, bas percuma, jangan risau. Balik sehari sebelum mengundi, lepas tu balik ke keluar. Bas percuma, tak risau. Terima kasih kerajaan Islam ya. Jadi cukup setakat tu. Terima kasih. Kita ada 2 lagi tempat ceramah. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat malam.